So Yurin, macam mana kita? Yan. So nampaknya Pian cuba jugalah untuk melepasi rintangan tu. Sebab kita dah sampai, cuba melepasi rintangan. Tengok macam mana Pian, harap boleh lepas. Dan kita akan tengok, kita dah nak sampai belah saja tu lagi. Alhamdulillah. Ricky, Pian pergi Ricky dululah. Tengok macam mana. So sementara kita relax dulu, tunggu kejap. Sama ada kita teruskan sampai di sini atau kita balik. Alhamdulillah kita dah lepas daripada sana tadi. So kita try juga manage untuk dapat jaya ni. So sekarang ni kita akan teruskan kat sana. Pian dah bagi tahu okey jalan. So kita teruskan. Kita jangan buang masa. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku dah nampak. Aku nampak dulu. Haha. Itu dia air terjun Semerung. Sana. So kita perlukan sedikit effort untuk lompat-lompat dan sampai situ dan kita tangkap gambar di sana. Jom ikut aku cepat. Alhamdulillah. Aku tak tahu nak cakap ni level apa dah, macam level hardcore aku tengok dah. Lompat batu, air, terus panjat akar kayu. Allahuakbar. Tak apalah, alang-alang dah ada ni, kita teruskan apa yang telah kita mulakan. So alhamdulillah kita dah sampai kat air terjun. Agak nampak air terjun yang tinggi di situ. Dan itulah air terjun Sungai Keleming. Puas. Itu adalah air terjun. So sekarang ni aku bertiga duduk sini lah. Dan so manakala Irwin dan Pian cuba panjat sampai ke atas sana lah untuk lebih dekat. So kita tunggu dekat sini. Kita harap kawan kita dua orang tu selamat sampai dan turun balik semula. Okay, so kita tunggu dia orang. Kak, cerita pengalaman sikit kak panjat ni. Bagi aku yang kita agak macam kita sudah tolong kan. Bila keadaan macam ni, first kali preparation mental lah sebenarnya. Mental kena kuat kan. Sebab kita main bukan just jalan tanah saja. So kita main batu dengan air. So physical pun kena kuat, mental dan juga gear lah. So gear sebenarnya main peranan lah sini. Macam kita pakai kasut hiking nya kasut tak banyak membantu kat sini. Sebab dia punya bila batu tu licin dan berlumut, dia memang memerlukan grip yang lebih lah sebenarnya kan. Air terjun Sungai Keleming ni bila orang viral, so air terjun berdebu ni, so bagi kita macam yalah, macam aku perlu wahai apa, orang cakap macam dalam 3 jam, 4 jam kan. So bila kita sendiri hadap, so bukan mudah lah. Dan memang tempat ni belum lagi diterokasi lah aku rasa. Sebab kalau katakan kalau nak teroka pun
mungkin agak payah sebab dia curam kan. Dia memang bercuram lah kan. Memang curam. So yang orang-orang yang pernah sampai ni memang betul lah, nak sampai ke air terjun tu memang kena melalui batu-batu yang ada ni. Dan memang sangat-sangat mencabar lah dengan licinnya, dengan air yang deras. So betul-betul mental kena gentar lah, dan kena lebih berhati-hati. Itu pandangan saya lah. Betul lah. Oh. Apa? Simpan ni. Itulah rasanya. Okey, kita dah, alhamdulillah kita dah dapat capai, walaupun kita tak dapat di kaki air terjun Bidadari tu. Itu Tian dan Erwin kalau kau nampak. So kita turun dulu slow-slow 3 orang untuk sampai kita jumpa Tian dan Erwin kat bawah. So niatkan kita jalan ni adalah untuk berjalan dan melihat mentafsir kebesaran Allah lah, insya-Allah lah. Betul eh? Ada tak dengar apa-apa? Agak kita sambung kat bawah pula lah. Okay, baik. So ni akan turun, cuba turun. Kita dapat ni yang kita kata hardcore sangat tu. So begitulah cara dia untuk kita turun. Slow lah. Tangan kena kuat. Ni kena tu agak ni. So dah jadi macam tanggungjawab aku pula nak menyentuh orang kakak ni pula. Kakak pegang dulu kak, kau jangan lepas kak, warna macam-macam pun, dia melorot, jangan lepas. Faham? Tegas sikit. Wah, aku cakap orang kan, aku tak tahu lagi ni ha. InsyaAllah lah. So kita stop dulu, kita prepare kelengkapan lampu untuk masuk ke dalam hutan ni. Mungkin dah sangat gelap. So jam menunjukkan 5 minit pukul 7. So dah gelap, akan gelap. So kita akan redah juga lepas ni. Jam 7.30. Kita masih lagi belum sampai di campsite. Kita bergerak daripada atas tadi dalam jam 6.50. Belum lagi. So dalam keadaan sangat gelap. Belum sampai lagi. Kita dah berjaya misi Keleming. Win, berjaya tak Win? Suku berjaya lah tu. Kira berjaya lah sebab ada halangan. Suku lagi nak sampai. So alhamdulillah kita bergeraklah ke campsite sekarang juga. Dalam keadaan gelap. Berjaya. So masa telah menunjukkan jam 7.45. So kita masih lagi belum sampai ke tapak perkhemahan. Kita relax dulu kejap, tim belakang untuk approach kita lah dekat. So kita teruskan perjalanan. Sikit lagi. Okey. Ada nampak macam lampu. Nampak macam kemah tu macam lampu dekat situ. So alhamdulillah lah kot, kita dah sampai. Okey, kita dah nampak. Kita dah nampak kemah. Assalamualaikum. So Emek tinggal tadi. So dia tinggal, dia jaga kemah. Ada seorang lah. Kita dah sampai kat kemah. Alright. Belum. So perjalanan balik dalam masa 1 jam lebih kurang lah. Kurang lagi sikit, 1 jam. Kita sampai ke tapak perkhemahan kita. Masa kita nak pergi tu dalam dekat 1 jam lebih baru boleh sampai. So kita dah sampai, ke berehat dulu lah. Yang patut kita berehat. So masing-masing berpenat sampai kat air terjun tadi. Alright, bye dulu. Ciao.